Tiga buffet paling best 2026. Yang pertama, buffet RM10 dekat Taman Daya. Ya, bawa RM10 sebelum aku spill lokasi. 13 hari bulan sampai 16 bulan Mac ni ada jualan raya besar-besaran Harvey Norman. Dapatkan earbud wireless JBL dengan RM9.90. Hair dryer Philips RM19.90. Barang-barang diskaun sampai 80%. Dan banyak lagi barang-barang yang buang harga. Tak cukup cash, boleh bayar bulan-bulan. 0% interest. Boleh tarik sampai 60 bulan. Eksklusif untuk Prada Mall Johor Bahru, Cita Mall Petaling Jaya, Ampang Point KL. Okey, buffet RM10 tadi tu dekat No Nasi Ambeng Taman Daya. Dari nasi ambeng, beraneka lauk pauk kampung, asam pedas pari, patin tempoyak, kuih-muih, semuanya korang boleh ambil. Yang kedua, buffet seafood atas laut dekat Senibong Six Corner. Ketam pangkang, udang, tiram, totong, kupang, kerang, telur mayung, totong celup tepung, udang celup tepung, termasuk berpuluh-puluh makanan-makanan lain, ikan-ikan bakar, sotong bakar, kambing bakar, dengan harga RM76. Ketiga, buffet Ramadan dekat Trove Hotel. Ada lebih 300 pilihan makanan. Yang paling best, dorang pesta udang galah, nasi kandar udang galah, nasi kerabu udang galah celup tepung, sotong besar, ikan besar, dari makanan Melayu, Jepun, Barat, semua ada. Buffet paling mewah, paling banyak pilihan. Cuba harga je keras sikit. Dalam tiga-tiga ni korang rasa mana paling best?